Aku nak rehat sekejap dari cerita isu-isu semasa. Aku nak kongsi cerita dengan korang semua. Apa yang aku alami malam tadi. Selalunya setiap hari Isnin dan Khamis, aku ada game badminton. Mula jam 9 malam hingga 11 malam. Seperti biasalah, kalau ada game badminton, aku akan lepak di office. Buat apa yang patut, sementara menunggu waktu game tu start. Sebabnya nak ulang alik rumah ke Dewan tu jauh, babe. Jimat kos konon-kononnya. Selalunya bila nak pergi main badminton, aku akan usul laptop aku. Sebab habis game, terus balik rumah. Tapi semalam, entah apa punya angin atau buang tebiat agaknya, aku plan lepas badminton pergi office, siapkan kerja sikit, ambil laptop dan balik. Bodoh punya perancangan. Selesai badminton, lepakkan kawan-kawan, minum kat Maplay, sampai office dah jam 12 lebih. Menghadap laptop, sempatlah buat posting yang cut and paste je. Tu yang kat bawah tu, nak siapkan kerja konon. Hampir. Badan letih boleh perah otak ke? Tuk-tuk masuk pula SMS dari Puan Permaisuri. Berbunyi, balik pukul berapa? Tolong beli susu Alia dah habis. Sorry lambat bagi tahu. Aku jawab, okey je. Kepala otak menerawang. Kat mana aku nak beli tengah malam buta ni? Sambil kemas barang dan kunci office, cari kat kedai 7-Eleven tak ada. Merayau cari dan cari, jumpa juga akhirnya tapi paket kecil. Bolehlah, janji ada stok buat sementara dan si kecil aku tu tak kelaparan malam ni. Usaha tangga kejayaan, babe. Dalam perjalanan balik, aku singgah di Petronas Subang Airport untuk mengisi minyak. Waktu tu lebih kurang sudah pukul 2 pagi macam tu lah. Selesai isi minyak, sewaktu nak keluar dari kawasan stesen minyak tu, aku rasa lain macam je. Bila masuk jalan besar, aku rasa kereta aku berat semacam. Dan bulu roma meremang semacam je. Dalam hati aku berkata, something wrong somewhere. Dan aku lihat cermin pandang belakang. Berderau darah aku. Dan mulalah tak tentu arah. Dalam padi itu, aku buat-buat pandang ke kerusi sebelah kiri sambil menjeling ke belakang. Alamak, confirm ada something kat kerusi belakang. Lepas tu, aku cuba nak alihkan cermin pandang belakang. Tapi risau pula nanti aku tak nampak aktiviti dia kat belakang. Buatnya dia hulur tangan kat leher aku lagi nayah. Nak tak nak tabahkan hati dan kontrol macho. Tiba-tiba je aku dah mula berpeluh kerana terkejut dan gabrah. Bila aku dah dapat kontrol diri dan hilang rasa panik, mental dalam keadaan stabil, aku mula baca apa yang patut dan bercakap dengan minah yang tak diundang ni. Rambutnya lurus, menjurai, melepasi bahu dan berbaju hitam ke kelabu aku tak pasti kerana dalam keadaan samar berharapkan lampu jalan. Mungkin baju lusuh dah lama tak basuh agaknya. Sayangnya muka dia aku tak nampak. Adakah secantik model Kepas Selam? Atau secantik model Indonesia yang berumur 17 tahun tu? Atau seiras Angelina Jolie? Aku tak pasti. Aku kata padanya, engkau makhluk, aku pun makhluk. Pencipta kita Allah SWT. Bezanya, aku ini makhluk yang dibuliakan. Engkau naik kereta aku tanpa izin. Aku hantar kau ke tempat kau naik tadi. Dan aku nak kau turun di situ. Korang bayangkanlah suara aku bercakap masa tu. Tergagap-gagap macam MB Selangor tu. Kalau akad nikah, sah kena ulang berpuluh kali. Tapi nak buat macam mana? Darurat, babe. Itu pun aku bersyukur pasal dia tak menjawab balik. Kalau tak, macam manalah suara dia. Syu lentok habis macam si Minah di belakang Kowloon agaknya. Sesiapa yang tahu jalan dari Subang Airport menghala ke Lebuh Raya Persekutuan boleh agak berapa jarak jauhnya. Nasib baik sekarang ni dah ada U-turn kat arah Damansara. So aku buat U-turn kat situ dan menghala ke arah bulatan Subang Airport untuk buat U-turn sekali lagi menghala ke stesen Petronas tadi. Tapi seksanya keretaku punya berat tak tahu nak dibayangkan. Terasa macam pandu 30 km sejam dengan beban kayu balak 50 tan untuk sampai ke Petronas tu. Sambil memandu, sambil menjeling cermin, tengok dia ada ke tak ada. Aku tak tahu nak meluahkan macam mana perasaan aku waktu dan ketika itu. Yang pasti mulut aku berkumat kamit, baca ayat kursi dan bermacam-macam lagi dengan zikrullah. Jiwaku, dadahku, perut aku semuanya tak tenteram. Bercampur bau jadinya. Tapi Mina tu cool je kat tempat duduk belakang. Macam tak ada apa-apa je. Tak terasa panas ke dengan ayat-ayat cinta yang aku baca tu? Pelik juga. Atau aku yang tersalah mengungkapkan ayat-ayat cinta padanya? Pasal tu tak ada respons. Kecewa betul. Sampai je kat Petronas tadi, aku berhentikan kereta dan turunkan cermin tingkap belakang kiri dan kanan sambil cakap kat dia,
Okey, saudari, kita dah sampai. Boleh turun di sini. Sambil menjeling cermin pandang belakang, alamak, apa asal dia ada lagi? Tak nak turun ke? Dahlah aku jadi driver tak berbayar. Takkan nak suruh aku bukakan pintu pula? Kacau macam ni. Dalam waktu fikiran aku berkecamuk tu, tiba-tiba terperasan ada kereta bagi lampu tinggi. Dan secara automatik, aku menoleh ke arah cermin sisi sebelah kanan. Apabila aku toleh semula ke cermin pandang belakang, Minah tu dah tak ada. Aku pusingkan badan menoleh ke belakang untuk kepastian. Okey, confirm dia dah belah. Masa bila dia keluar pun aku tak tahu. Pantas betul. Aku tak dah tangan, berdoa, ucapkan syukur, Alhamdulillah, Amin. Dan ucapkan selamat jalan kat dia, suruh dia take care and be careful. Dan aku pun apa lagi? Pecut kereta semahunya. Aku tekan pedal minyak, rasa ringan semacam je. Berdesuk perginya. Tengok meter, 160. Aku slow down. Sambil-sambil tu mata melihat juga dengan harapan dia tak follow aku lagi. Manalah tahu, dia terlupa nak ucapkan terima kasih masa turun tadi. Sambil tebang dekat tepi tingkap. Tapi ada bau wangi yang ditinggalkan. Macam bau melo, kalau tak silap aku. Dan aku pun tak malas nak ambil pot sangat pasal bau tu. Janji aku selamat. Sampai je di luar pagar rumah, aku teringat pesan orang tua. Aku pun tak jadi masuk rumah dan pergi lepak sorang-sorang perkena teh tarik dulu dekat restoran Mak Belih. Dalam setengah jam, baru balik rumah. Baca-baca apa yang patut, basuh kaki, ludah kiri kanan dan masuk rumah. Cumanya aku tak boleh tidur dan lelapkan mata. Masih terbayang-bayang lagi pada Minah tu. Adakah aku dah jatuh cinta padanya? Minta laluan. Idak le teman. Saat aku typekan cerita ni sekarang, aku masih berfikir dan merenungkan perkara malam tadi tu. Mungkin ada hikmahnya dan aku masih tercari-cari lagi jawapannya. Apapun syukur Alhamdulillah, sifat takut dan panik dapat aku atasi walaupun kecut perut dibuatnya. Padahal sebelumnya aku hanya bertemu CP-CP je dan dari jarak jauh. Bukannya face to face macam ni dalam suasana yang agak lama masanya. Nasihat serta petua orang tua yang aku gunakan pun banyak membantu. Dan tak lupa juga nasihat secara langsung dan tidak langsung dari Ayanda Mount Dweller yang luas pengalamannya dalam dunia mistik pun banyak membantu juga. Jadi itulah pengalaman jangan pandang belakang yang terjadi pada aku malam tadi yang aku dapat kongsikan dengan korang semua. Dan aku berharap perkara ni takkan berulang lagi lah. Tapi kalau korang nak cuba pun boleh juga. Pergilah test kat tempat yang aku cakapkan tu. Manalah tahu ada rezeki korang berjumpa dengan si dia tu. Untung sabut timbul, boleh buat bini. Sebelum ni pun ada juga aku dengar cerita berkenaan langsui dekat Bulatan Subang Airport tu. Cumanya tak sangka boleh berlaku pada aku malam tadi. Aku ingatkan hanya rekaan semata-mata. Rupanya real. Buat cakap lu. Tapi aku rasa ni hantu baik lah agaknya. Sebabnya dia tak cekik aku. Dan dapat aku berkongsi cerita ni dengan korang semua. Walau apa pun. Innalillahi wa innalillahi raji'un. Semuanya dalam kekuasaannya.